into MRC TV. Your dream car starts here. Pening MRC ada. Kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu. Enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Luan senang lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bertemu saya lagi Amirul dalam rancangan MRC TV. #Jangan pening-pening. Alhamdulillah kita dah hujung-hujung Ramadan. Kita dah siapkan untuk customer tercinta MRC. Macam unit kali ni, customer beli unit yang ketiga dengan MRC dalam 1 tahun. Nampak? Steady dah customer MRC. Dengan #Jangan pening-pening daripada MRC. Semuanya dia secara online dan sah. Boleh pergi lari website kita di bawah di www.mrctv.com.my. So guys, this is a new Porsche Cayenne. As you can see, as a new facelift tahun 2023. We call it as a Cayenne Platinum Edition. Kita lagi ambil cerita 5 fakta menarik tentang Cayenne Platinum Edition untuk model baru tahun 2023. Mungkin antara bucket list kereta impian korang dan korang boleh consider dengan MRC pilihan terbaik untuk survey kereta rekon anda guys. Fakta pertama yang menarik adalah untuk Porsche Cayenne adalah sistem lampu model baru. Kita tengok model sistem lampu baru. Korang boleh tengok kat sini. Untuk model baru ni, kita pun tahulah, dia ada yang model daripada Jepun ni datang dengan PDLS, ada yang tidak datang dengan PDLS. Cuma model Cayenne yang baru ni PDLS Plus. Kita panggil Porsche Dynamic Light System. So untuk PDLS Plus ni sebenarnya sangat membantu, sangat bagus menerangkan jalan yang gelap, menyuluhkan jalan ke kiri dan ke kanan dan menyimpangkan kiri ke kanan. Ini adalah sistem canggih untuk model ni. Dan sebenarnya untuk model previous model dia ada a few design. Cuma model baru yang aku suka adalah design projector lamp dekat bahagian dalam ni. Dan matrix LED untuk sistem lampu ni sebenarnya kalau rosak seketul RM10,000 guys. So untuk model baru ni sistem lampu adalah perkara paling menarik untuk Porsche Cayenne yang baru guys. Yang kedua adalah design untuk rim sistem kereta ni. Okey. Kalau korang tahu kereta Porsche Taycan yang baru ni dia datang dengan Airmatic suspension. For those yang tak tahu, Airmatic suspension is a balloon suspension, which is that dia ada comfort, ada sport plus punya tuning for the adaptive suspension. Okey. That's why bila kita pakai Airmatic, alamak, rim sebenarnya dah pakai 22 inci. Tapi gap masih tinggi lagi. So apa kita boleh buat? Kita mungkin kena inject absorber supaya bagi rendah sikit. Maybe. Mungkin customer nak upgrade adjustable, takkan mungkin. Tapi dia masih tinggi lagi Airmatic suspension dan dia tak macam Range Rover. Korang boleh duduk pada kedudukan rendah anytime. Korang boleh duduk pada kedudukan tinggi anytime. Dia kena pakai tuning sport system. Okay. So sebenarnya rim 22 inci adalah rim daripada Jepun. Okay. Laku 285 35 22 20. Kalau original memang datang dengan 20 inci, cuma kita dah convert kepada aftermarket. Daripada Jepun datang 22 inci. So rim original customer dah jual, kita masuk kepada rim Turbo GT. This is a Cayenne Turbo GT punya rim design, replika, copy 1-to-1 dan kita boleh tengok consider antara paling cantik aku rasa, stable. Even though korang beli yang sekarang pun dah kita tahu dah China dah buat kopi yang memang sangat cantik. So ini adalah perkara paling menarik, rim design 22 inci dengan caliper, big caliper sizing untuk big rotor yang model Cayenne ni memang cukup untuk brake kereta ni dalam keadaan 280 km/h. So guys, korang berminat tak ada bagi side profile ni? Cantik. Dia memang punya rupa bentuk design yang paling tak terlandit zaman dan evergreen dan dia refurbish daripada segi coupe design. Okay. Yang ketiga paling menarik adalah design coupe. Cayenne dia ada 2 model, satu SUV, satu coupe. SUV dia pun just nice, keluaran pada Malaysia spec dan ada recon sedikit. Cuma pada keluaran coupe dia lebih nampak ala-ala orang kata sport SUV. So untuk model coupe ni kita boleh tengok lengkungan design untuk model yang baru, design tail lamp design full matrix LED yang baru dengan ductile spoiler bits. Mungkin korang nak upgrade yang tinggi sikit spoiler for the Turbo GT looks. And of course, design untuk coupe ni dia datang dengan satu rupa bentuk yang sangat cantik. Daripada belakang pun dah cantik, daripada depan pun dah nampak more agresif. Tapi kalau korang convert kepada Turbo GT punya package body kit, lagi gempak. Sebab apa? Kalau Turbo GT punya body kit, dia akan datang 2 exhaust twin dekat bahagian tengah. Kalau standard Cayenne or Cayenne S, dia akan datang dengan twin part kiri dan kanan. So yang aku kurang selesa adalah pada part plastik kat sini. Mungkin kalau aku ada duit aku beli Porsche Cayenne, aku akan tukar the whole carbon set for the diffuser. Baru nampak betul-betul ranggi. Dan untuk apa spoiler kat sini, boleh katakan antara model SUV yang tidak terlalu over sangat. Boleh consider antara yang paling cantik. Cuma kalau ada brake light yang memang lagi nampak jahat sikit, memang dia boleh lawan dengan BMW X6. Sekarang korang macam mana? Korang tengok sendiri. Macam mega Taycan punya rupa bentuk untuk Cayenne model baru guys. Yang keempat yang paling menarik adalah of course lah design model baru Cayenne. Cuba korang tengok guys, bayangkan kemewahan untuk Porsche macam ni. Korang dah berniaga bersungguh-sungguh sampailah korang dah lepas satu perasaan tu yang I can buy whatever car I want. Amirul, just bring me. Itu time memang korang memang lega. Nak bayar bulanan sekitar RM4,000, RM5,000, RM6,000, RM8,000, RM10,000, RM12,000 dah boleh pakai supercar dah guys. So, untuk Porsche Cayenne as a new facelift, korang tengok cockpit design dia. Tengok.
Design steering yang baharu memang nampak more elegant dan dia tak nampak macam old school looks. Design for the cluster meter pun dah nampak more elegant model yang baharu ni. Compare yang model lama, dia nampak more to performance dan nampak more to design yang agak old school, masih refurbish yang sama. Dan boleh dikatakan antara yang canggih juga sebenarnya. Kalau korang nak pergi yang betul-betul flat screen, digital screen tu, korang boleh ambil yang Taycan ataupun Cayenne ataupun Macan EV Malaysia spec. Okay. So untuk infotainment kat media tengah ni, aku sangat suka. Nampak more futuristic, dia punya hologram, dia punya design, dia punya interface sangat cantik, sangat kemas. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Sport Control Chassis, semua dia ada kat sini. Full spec model kata ni, ada Sport System, ada Sport Control Button kat sini, ada Adaptive Suspension control kat sini. So this one is the part yang memang consider antara full spec. Tinggal 240 ni memang turbo GT yang akan ada. So model lama dia touchscreen, plastik dia cepat lembik. So model baru dia touchscreen lah. So dekat sini kita tengok antara ruang masih cockpit yang sama before this previous. Gear dekat sini pun tempat pemegang dia macam H50 pun ada. Dan yang paling best sekali, kalau korang beli Cayenne 2024, dia punya gear dekat sini dah. That's gonna be rare. Harga untuk model Cayenne ni sekitar dalam RM550,000. Boleh consider untuk kereta sport SUV. Yang paling best sekali, yang ni fakta yang kelima yang Amirul nak cerita adalah ruang mewah dalam dia. Korang tengok guys, seat sport bucket untuk SUV ni antara model SUV yang ada datangan sport bucket yang ada 18-way electric system. Black warna maroon, this one is Amirul jual Platinum Edition. Ada full panoramic view dekat atas. And the sport bucket seat ada Embrace Mark logo for the Porsche design looks. Dan dia punya bucket dia lain macam, selesa dia rasa mewah daripada previous ni. Cuma aku recommend dekat korang beli model yang leather warna hitam, jangan beli leather warna beige. So yang kelima ni adalah yang paling best adalah sport bucket seat dia. Yang paling aku nak extra tambah, yang keenam sikit tambahan. Kereta ni kalau korang beli Platinum Edition, dia akan ada vacuum door. Nampak? Korang tak perlu tutup canggih-canggih, tak perlu tutup kuat-kuat, dah macam Range Rover dah sebenarnya Porsche Cayenne ni. So guys, kalau korang berminat untuk Porsche Cayenne ni kan, kita tanya dengan owner kejap lagi kan. Perasaan, pengalaman, yang paling penting, dia buat abang pening. Check it out, tanya dengan dia. So Alhamdulillah, berjayalah kita delivery sebuah Porsche Cayenne as a new facelift tahun 2023 before 3 hari sebelum Hari Raya. Alhamdulillah proses berjalan lancar, perjalanan cantik, semua pun dapat nombor plate yang terbaik dan customer akan bawa fly balik kampung. So kita tahniah kepada abalan kita, berjaya beli kereta dengan Amirul secara online dan kita harap proses ni berjalan dengan baik dan semoga ukuah kita bang sampai bila-bila dan kereta banyak lagi bang. Okey, silakan abalan, pengalaman beli kereta dengan MRC secara online dan macam mana servis Amirul, silakan bang. Amirul kadang-kadang asyik WhatsApp dia je hari-hari. Tapi proses dia semua dah Amirul macam biasa dia layan je semua kehendak kita kan. Tapi memang biasa, tak percaya korang try beli lah dengan dia. Servis di top confirm, cun dia. Cun melecun macam kereta. Macam muka dia handsome. Okay. So, Abalan, apakah kereta next target Abalan? Tak boleh nak fikir lah sekarang. Nanti nampak lintas, barulah baru boleh suruh Amirul cari lah. Baik. So terima kasih juga Abalan. Okey, di bulan Ramadan Abalan tak boleh cakap banyak kan. Alright. So guys, alhamdulillah Abalan beli kereta dengan Amirul, dengan Akak pun dia masih support MRC dan alhamdulillah proses berjalan dengan lancar dan semoga kereta berada dalam keadaan baik bang. Semoga perjalanan abang Akak semoga dilimpahi rahmat oleh Allah SWT supaya keluarga Akak selamat balik ke kampung halaman insya-Allah Hari Raya. Terima kasih banyak-banyak bang. Saya jual, tak alam mana yang lebih kurang. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jumpa lagi guys. So next review MRC TV. Assalamualaikum.